Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Tuan Moderator Fadil Ustaz kerana izinkan saya untuk bersama pada petang ini. Saya amat terima kasih kerana turut dapat bersama untuk menyertai Pustaka Permata Ummah di dalam menyebarkan ilmu, terutama ilmu agama. Dan saya juga terima kasih kerana pada petang ini saya hadir untuk turut berkongsi, nak kata berkongsi ilmu pun bolehlah, sempena dengan pelancaran buku Tafsir At-Tibyan. Dan saya ucap tahniah kepada tim yang saya telah beberapa kali jumpa, yang saya melihat kesungguhan mereka untuk menyiapkan sebuah tafsir yang amat besar dan begitu bermanfaat untuk kita masyarakat, terutama sekali di negara kita Malaysia yang tercinta ini. Sebenarnya sebelum saya masuk kepada soalan, seperti yang Tuan Medal sebut bahawa saya melalui satu pengalaman hidup semasa zaman kanak-kanak, membesar dengan almarhum ayahanda Tuan Guru, dengan kelas-kelas pengajian ilmu yang informal. Kita belajarkan di sekolah secara rasmi. Di luar sekolah kita belajar dengan guru-guru di luar. Dan saya alhamdulillah dapat mengikuti pengajian almarhum ayahanda dengan baik, sebab pengajian tu di masjid di kat rumah. Cuma saya nak betul tadi, bukan kitab Mau'izah kalau Dewan Zul tu. Di Dewan Zul tu kita tafsir. Tafsir Jilal Al-Quran. Kitab Mau'izah tu di rumah. Di masjid Pulau Melaka dah. Tok Guru almarhum Tok Guru Ni Aziz, dia mengajar banyak kitab. Kitab tafsir dan kitab hadis. Selepas saya berpengalaman belajar, saya balik belajar, saya ambil peluang untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh almarhum ayah untuk turut mengajar di masjid Pulau Melaka. So saya mengajar kitab tafsir dan saya mengajar kitab hadis. Riyadhus Shalihin. Tafsir pun saya rujuk kitab sama yang dibaca oleh almarhum ayah. Beza di antara mengajar kitab hadis dengan tafsir ni amat berbeza. Kita perlu hatam kitab tafsir ni, kena baca banyak kitab lah. Tak macam kitab hadis. Kitab hadis ni dia lebih mudah. Bila kita baca syarah dia, kita faham, okey, kita boleh mengajar. Kalau kita nak tambah, kita tambah lagi syarah-syarah lain oleh ulama kita. Tapi kalau kitab tafsir ni, kita rasa tak cukup kalau kita baca satu kitab. Sebab pemahamannya adalah begitu dakik, begitu teliti untuk kita memahami bukan hanya ayat Al-Quran, daripada satu ayat ke satu ayat, tapi lafaz-lafaz Al-Quran itu perlu kita fahami dengan baik. Sebab dia adalah inti kepada ilmu Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sebelum kita masuk berkait dengan tafsir ni, kita kena sebut dulu Al-Quran. Al-Quranul Karim. Saya akan ulas tiga. Pertama, mengenai Al-Quran. Yang kedua, mengenai ulum Al-Quran ataupun ulum tafsir. Dan yang ketiga, kita akan masuk apa yang saya boleh ulas mengenai tafsir At-Tibyan yang dikarang, yang telah baru kita siapkan tafsir dia sekarang ni. Pertama, kita kena faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi perumpamaan Al-Quran ini, wahyu Allah Taala yang turun daripada langit kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memudahkan kita faham. Sebab kitab dari langit ini orang payah nak faham. Sebab semua buku di hadapan kita macam ini, pesta buku ni. Siapa yang tulis? Siapa yang karang? Manusia yang karang. Jadi bila kita berhadapan dengan sebuah kitab yang bukan manusia karang, maka dia adalah sesuatu yang pelik.
Dari mana ni? Daripada langit. Boleh tak kita bayang beribu kitab yang ada di pesta buku ni turun daripada langit? Jawapannya tak ada. Semuanya turun daripada akal kita. Tiba-tiba Al-Quran ni turun daripada langit. Maka dia perlukan satu kejelasan untuk diterima oleh manusia. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala dia buat perumpamaan. Jadi perumpamaan yang paling banyak Quran ni dua. Pertama, Al-Quran dimisalkan sebagai cahaya. Kita bisa dengar kan? Al-Quran ni adalah nur. Jadi kita boleh faham Quran sebagai nur ni dia menyuluh kegelapan. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu kita hamba dia di muka bumi manusia bahawa wahai manusia, aku hantar kamu ke bumi untuk hidup 60-70 tahun. Bumi ini adalah gelap gulita. Kamu perlu cahaya. Dan kamu tak akan dapat cahaya itu kecuali daripada aku. Maka aku turunkan kepada kamu Al-Quran sebagai cahaya. Itu kita biasa dengar. Quran Islam ni adalah cahaya. Yang kedua, Al-Quran ini dicontohkan sebagai air hujan. Air hujan. Dalam Quran ada anzala minas sama'i ma'an fasalat awliyatun biqadariha, panjang ayat tu. Cuma saya nak ambil satu ayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathali ghaisin asaba arda. Perumpamaan Nabi kata, perumpamaan Allah Ta'ala utuskan aku dengan ilmu dan hidayah. Ilmu dan hidayah ni adalah wahyu, Quran. Quran ni adalah ilmu hidayah. Perumpamaan dia kama salya baisin, seperti air hujan yang turun ke muka bumi. Jadi ulama hadis kita ulas, Nabi nak beritahu, cuba kamu bayangkan bumi ini tanpa hujan. Cuba kita bayang. Bumi tanpa hujan maknanya mati. Tidak ada bumi boleh hidup. Planet, bintang yang kita duk kaji, berjuta-juta bintang di atas tu, semuanya tak boleh didiami oleh manusia. Kenapa? Salah satunya unsur air tak ada. Air ni adalah pemula kepada kehidupan. Jadi Al-Quran yang kita nak bincang sikit pada petang secara ringkas, Tuan Moderator, kita kena faham kita sedang cuba memahami sebuah ilmu, satu ilmu Al-Quran. Dia ni ibarat air. Nabi nak beritahu, siapa kamu manusia, kalau kamu tak pegang Quran, kamu akan mati. Seolah-olah kamu hidup tanpa air. Saya dua ni ada Kak Jaslinda. Kak Jaslinda yang baru jumpa semalam kan? Hilang. Orang semua pusing. Selepas 3 hari, macam mana dia nak hidup. Alhamdulillah dia Allah Ta'ala dah bagi dia untuk kita jumpa dia bebas. Tapi cuba bayangkan kehidupan itu dalam hutan. Ada sumber air. Pun orang takut mati. Kenapa? Takut susah nak jumpa air, nak jumpa makanan. Cuba bayangkan pada pasir. Boleh dah manusia hidup lumpuh pada pasir tanpa hujan, tanpa air. Yang pada dia mati. Betul-betul Allah Ta'ala ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak beritahu umat manusia bahawa wahai umat manusia, kalau kamu tak pegang Quran, tak baca Quran, tak memahami Quran, tak hidup dengan ayat Quran, hiduplah kamu, tapi hakikatnya kamu telah mati. Maksudnya mati hati kamu telah mati. Ini gambaran tak apa jelas ni. Ini gambaran yang perlu kita fahami mengenai ilmu besar yang kita perlu faham mengenai kitab Al-Quran. Baik, yang kedua, sekarang ni di hadapan kita adalah buku yang baru siap, Tafsir At-Tibyan. Al-Quran ini adalah satu ilmu yang seperti saya sebut tadi, tak boleh difahami. Kita boleh baca, tapi tak boleh difahami, tak boleh diamalkan kecuali kita kena tekuni dia sebagai satu ilmu dan kita kena letak dia sebagai di tempat yang tertinggi. Barulah kita akan dapat memahami dia sebagai cahaya tadi. Al-Quran sebagai cahaya. Al-Quran sebagai air yang tanpa keduanya kita tak boleh hidup. Jadi para ulama kita selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita
baca Quran sebagaimana kita baca dalam Quran lah. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Tugas Nabi baca Quran kepada umat dia, membersihkan hati. Jadi boleh itu tadi. Oh, ni tu. Betul. Bismillah. Okey. Menteri. Oleh kerana ini sifat Al-Quran, dia dibaca dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia bawa ilmu Quran ini dengan begitu tertib, dengan begitu teliti untuk disampaikan kepada umat, menjadikan Al-Quran ini sebuah kitab yang sebagaimana Allah Ta'ala beritahu dalam Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Sebuah kitab yang tidak diganggu oleh manusia dan jin. Dia kekal sampai kiamat sebagai sebuah kitab yang asli, walaupun dia dah berumur lebih 1000 tahun. Dan dia tak ada. Hari ini zaman teknologi kan, zaman kita boleh tengok media baru, bagaimana perbahasan di dunia barat. Dunia barat bercakap mengenai kitab Injil, kitab Taurat, kitab Al-Quran. Semuanya menjurus kepada hakikat Al-Quran lah kitab yang begitu sempurna dan asli. Tak ada sepertinya di atas dunia hari ini. Itu menggambar bagaimana Allah Ta'ala jaga Quran. Penjagaan Al-Quran inilah melahirkan sebuah ilmu, nama dia ilmu tafsir. Ulumul tafsir, ulumul Quran. Ulum Quran ni, sebelum kita sampai kepada buku yang Tok Guru karang ataupun Tok Guru syarah, kita tulis balik kan, dia melalui ilmu ni dia bercabang, cabang banyak. Maknanya tidak semua orang boleh tulis tafsir Quran ni. Tak boleh mengajar, tak boleh tafsir, kerana baik saja kita baca buku ulum Quran, kita akan dapati bahawa siapa nak memahami Quran dengan baik, nak jadi mujtahid untuk mentafsirkan Quran, dia kena ada ilmu awal, mukaddimah yang begitu banyak. Sekarang ulama sebut sampai 30 lebih. Ada ulama tafsir kata sampai 90 lebih. Tak silap saya siapa, saya lupa nama, Atibian. Dia sebut bahawa kalau dibelah cabang-cabang ilmu sampai 300 cabang ilmu yang perlu kita faham untuk kita memahami isi Al-Quranul Karim. Saya bila baca ni, saya pun naik pening. Macam mana 300 cabang ilmu kita fahami. Itu dia sebut dalam kepala dia, tapi dia tak hurai lah. Dia tak hurai. Tapi semuanya dicurahkan untuk buat sebuah para ulama kita menulis sebuah kitab tafsir, menggambarkan kebesaran dia. Mudah untuk secara ringkasnya, mudah untuk kita faham. Ya, biar kita dapat rasa ilmu tafsir. Pertama sekali, ilmu yang dikaji adalah ilmu penulisan Al-Quran. Ini ilmu tafsir. Kita di hadapan kita Quran, kita baca. Nak boleh siap Quran ni, dia kena ada ilmu. Tak semua orang boleh tulis. Cuma kita tak belajar ilmu ni. Sebab apa? Sebab apa dah siap. Daripada kita umur 4 tahun, 5 tahun, kita baca Quran. Nak boleh baca Quran ni, dia ada ilmu dia. Pertama, ilmu bagaimana menulis, masmul Quran, menulis Quran. Sebab dulu Quran ni dibaca, Rasulullah tak pandai menulis. Bagaimana sahabat memulakan penulisan? Apabila Rasulullah SAW menyuruh dan dikembangkan menjadi sebuah mushaf, ditulis. Kemudian satu lagi ilmu dia panggil ilmu tulis, ilmu dhabtul Quran. Nak bubuh titik. Kalau kita tengok manuskrip lama, Quran yang ditulis 100 tahun dulu, Tak ada titik. tak ada titik, tak ada baris. Baris tak ada, titik tak ada. Jadi nak letak titik, 1 titik, 2 titik itu adalah satu ilmu yang kita tak belajar hari ini sebab barang itu dah siap. Itu bermulanya ilmu tafsir Quran, iaitu menulis. Yang kedua, ini yang biasa dimulakan oleh kita. Dia panggil ilmu apa? Ilmu membaca Al-Quran. Tadi menulis kan, selesai. Sebab kita beri yang dah tulis. Ilmu baca Quran, itu kena belajar lah. Sebab kita nak dengar orang baca Quran, kita pun nak baca. Maka hiduplah ilmu baca Quran. Ilmu baca Quran ni
ilmu tajwid. Ilmu tajwid bermula dengan ilmu tajwid. Makhraj huruf, kita nak sebut huruf alif, a, ba, ta macam mana kan? Itu diajar. Saya tengok dalam media baru ini ramai ustaz, beratus orang ustaz di Malaysia, di negara Arab. Syekh-syekh, ustaz-ustaz kita yang belajar kat Mesir, belajar dalam negeri, yang boleh mengajar. Alhamdulillah. Ilmu tajwid ni berkembang dengan baik. Dan yang lebih tinggi daripada ilmu tajwid ni, dia panggil ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Yang kita baca ni satu, tapi di sebalik satu ni ada lagi ilmu. Dan ilmu ni dipelajari di universiti. Kita orang awam ni tak baca, tak belajar. Tidak digalakkan. Kita baca satu je dulu. Bila mahir satu ni, mahir hukum semua, barulah kita boleh menangga untuk kepada ilmu qiraat. Itu dua peringkat. Satu, ilmu penulisan. Yang kedua, ilmu membaca. Dan yang ketiga, kita tinggi lagi ilmu bagaimana Quran itu turun. Ini termasuk dalam ilmu ulum Quran. Bagaimana dia turun. Dalam kitab tafsir dia akan bincang. Biasanya yang pertama, dia akan beritahu surah ni turun di Mekah sebelum hijrah. Itu biasanya besar. Surah ni dia panggil surah Makkiyah. Ini surah diturunkan selepas Nabi SAW berhijrah. Surah Madaniyah. Itu yang paling besar. Kemudian dia akan bincang lagi asbabun nuzul. Ini besar lagi. Kenapa surah ni turun? Apa situasi keadaan yang berlaku? Dan ini adalah satu ilmu yang penting untuk memahami maksud kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Turun kerana peristiwa ni. Kadang-kadang turun kerana peristiwa kecil. Peristiwa krisis rumah tangga antara suami isteri. Berlaku jiran anak buah sahabat Nabi berlaku krisis. Lalu datang mengadu. Wahai Rasulullah, suami aku buat begini pada aku. Nabi, kadang-kadang Nabi terpaksa tunggu jawapan sebab hukum tu tak datang lagi. Kadang-kadang Nabi dah tahu, sekejap lagi, selepas beberapa lama, turun Al-Quran khusus untuk suami isteri. Itu yang paling kecil, mudah kita faham. Berlaku pada Rasulullah, pada isteri Nabi SAW, berlaku pada sahabiah. Dan kadang-kadang turunnya disebabkan oleh peristiwa besar. Peristiwa politik, peristiwa jihad. Jadi, saat Quran ini turun, para ulama kita akan memahaminya dengan baik. Akan cuba memahaminya dengan baik. Itu dia panggil ilmu nuzul Al-Quran. Dan ulama sampai bincang, bukan hanya turun Mekah Madinah, dia juga tengok Quran ini turun sebelah malam ke sebelah siang. Sampai situ. Quran ini turun masa Nabi musafir ke masa Nabi duduk di Madinah. Dibincang satu ilmu. Ini dia panggil ilmu bagaimana nuzulul Quran. Quran ini turun dalam situasi macam mana. Daripada situlah kita pergi kepada peringkat yang keempat. Ulum tafsir tadi. Sebelum kita sampai ke sini kan. Dia akan bincang, dia panggil ilmu ma'rifati ahkami lafzil Quran ataupun ahkam alfazil Quran. Memahami lafaz Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nak memahami bismillah, bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Satu-satu lafaz tu Kata. dia ada hukum dia. Dia ada hukum dia bagaimana untuk kita faham. Yang pertama, biasanya dibincang mengenai qiraat. Ilmu dia panggil ilmu lughatul Quran. Lafaz ni dibaca begini oleh kabilah Arab. Kabilah Arab Quraisy begini. Kabilah Huzail begini. Kabilah Thaqif baca begini. Dia banyak. Nabi sebut dalam hadis kan bahawa Quran ini diturunkan dalam tujuh bacaan, 7 ahruf dia panggil. Ini satu bab. Antara yang dibincang dalam lafaz ni ialah i'rab Quran. Budak-budak bahasa Arab kan, mengaji sekolah Arab, dia mesti belajar bahasa Arab. Tak pandai lagi bahasa Arab kalau tak pandai i'rab. Itu syarat dia. Mubtada, khabar, maf'ul, fa'il dan sebagainya, hal, istisna dan sebagainya. So, bila kita baca Quran, sebelum kita memahami Quran, kita kena faham bagaimana nak i'rab. Mengapa baris atas, mengapa baris bawah, kenapa baris hadapan. Yang kita belajar tajwid tadi, kita baca je. Kita baca asalkan betul baris yang dah ditulis tu selesai. Tapi untuk memahami Quran,
Kita kena ada satu lagi dia panggil ilmu memahami i'rab Quran. Dan ini adalah ilmu yang penting, amat penting di dalam memahami Al-Quran Al-Karim. Pergi lagi dalam ilmu lafaz ni, dia panggil ilmu apa? Ilmu gharibil Quran. Ada lafaz-lafaz, kalimah-kalimah Quran yang dulu pun para sahabat Nabi terpaksa tanya Rasulullah, apa maksud kalimah? Sebab mereka jarang dengar. Cuba kita bayangkan, orang Arab Quraisy, Mekah, Madinah, orang Arab Quraisy, Arab, bila Quran turun, mereka faham. Tetapi ada beberapa kalimah yang mereka kurang faham. Kenapa? Jarang digunakan oleh kabilah mereka, tapi digunakan oleh kabilah Arab lain. Sehingga mereka terpaksa tanya Nabi SAW. Itu dulu. Cuba kita bayangkan sekarang. Ratus tahun. Quran ini 1400 tahun dulu. Sampai sekarang, bahasa Arab tu, kehidupan berubah-ubah. Orang ajar masuk Islam, lagi-lagilah mereka. Macam kita hari ni lah. Kita nak boleh faham bahasa Arab, orang ustaz-ustaz yang belajar bahasa Arab. Siapa-siapa yang belajar bahasa Arab, dia tak boleh faham semua kan. Dia ambil masa nak faham semua. Begitulah bila kita baca Quran ni. Walaupun kita baca banyak buku dalam bahasa Arab, bila kita baca Quran, ada beberapa kalimah dalam Quran yang agak gharib. Maka lahirlah satu ilmu, ilmu gharibil Quran. Ilmu kalimah-kalimah lafaz-lafaz Al-Quran yang payah, yang terpaksa disyarah apa maksud dia sebenar. Bila kita faham satu persatu ilmu ni, barulah berpindah kepada yang terakhir. Peringkat terakhir. Nak kata akhir pun tak juga, banyak lagi cerita Quran ni. Cuma itu secara umumnya dia faham. Daripada situlah barulah lahirnya ilmu memahami maksud yang Allah Ta'ala mahukan daripada ayat, satu-satu ayat. Apa maksud Bismillahirrahmanirrahim? Apa maksud Alhamdulillahirrabbilalamin? Di situ bermula memahami kehendak Tuhan tu. Selepas kita faham daripada awal tadi, ilmu macam-macam yang perlu kita pelajari, yang ulama kita sebut macam-macam ilmu kena ada. Ilmu alat kita panggil, dan ilmu-ilmu besar lain, barulah kita faham. Daripada situlah lahirnya ilmu Tafsir. Kita panggil tafsir Al-Quran. Tafsir Quran ni dia bercabang-cabang. Termasuklah saya akan ulas mungkin selepas ni. Kalau kita akan tu masukkan, ada soalan lain? Ada lagi. Okey, kita berhenti saat ni dulu. Kita dah sampai. Saya nak sebutnya bahawa sebelum kita siap dengan sebuah tafsir, memahami tafsir ni, bagaimana ulama-ulama kita yang menulis tafsir ni, mereka memiliki ilmu yang begitu banyak, besar. Barulah mereka ada kesanggupan untuk menulis sebuah tafsir berkait dengan Quran, untuk memahamkan anak buah dia, anak murid dia, menambahkan lagi koleksi ilmu ke atas dalam kita memahami Al-Quran. Yang tafsir dia ni boleh kata setiap masa akan ada tafsir baru pada ulama. Dulu sampai sekarang. Termasuklah hari ni ada tafsir baru di hadapan kita, tafsir At-Tibyan, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Ustaz Ni Abdul. Kupasan yang diringkaskan, panjang lagi Ustaz. InsyaAllah nanti kita buat sesi lain lagi, insyaAllah. Mungkin ke Pulau Melaka ke, mungkin, insyaAllah. Okey, baik. Sebenarnya Ustaz, sebelum kita nak pergi kita siap At-Tibyan ni, ada satu soalan. Sebab latar belakang pengajian, kalau kita nak ceritalah dengan dua tok guru kita, sebab sentiasa digandingkan almarhum Tok Gani Aziz dan juga almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Latar belakang pengajian mereka berbeza sedikit. Dan pengalaman yang berbeza ini memberikan perspektif yang masing-masing ada pendirian dalam hal tertentu yang berbeza. Dan mungkin itu meningkatkan kekayaan ilmu tafsir Al-Quran dan juga ilmu-ilmu Islam yang lain lah. Sama ada sudut politik Islam dan sebagainya. Mungkin Al-Fadil Ustaz Ni Abdul boleh cerita sikit lah. Kebetulan rasanya kami ingat podcast pertama kami, podcast kedua kami dengan Ustaz Ni Abdul di pejabat kami. Saya dengan sahabat saya Ustaz Afiq tanya soalan. Pengalaman Ustaz belajar di India, kemudian ke Mesir. Begitu juga almarhum Tok Gani Aziz pun hampir kurang lebih
berada di India dan juga di Mesir. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit lah bagaimana perkembangan ataupun dunia tafsir ni di India, di Mesir, bahkan mungkin pengalaman Ustaz sendiri melihat perkembangan ilmu tafsir dalam konteks semasa, dan bagaimana kita nak faham keunikan ilmu Al-Quran. Sebab ilmu Al-Quran ni benda tak habis. Abang kata Tuan Guru sendiri ada satu buku, Celupan Jarum Kecil di Lautan Ilmu Al-Quran. Ilmu yang kita ada ni ibarat kita celup jarum kecil dalam lautan air yang sikit, itulah ilmu Al-Quran yang kita dapat. Maknanya ilmu Al-Quran ni sangat luas. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sikit pengalaman itu. Kemudian nanti sesi yang ketiga kita nak detail sikit tentang tafsir At-Tibyan oleh Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang. Silakan Ustaz. Saya itulah sebagaimana yang Tuan Moderator sebut, bahawa ada perbezaan latar belakang pengajian di antara almarhum ayahanda Tok Guru Ni Aziz dengan Tuan Guru dan Presiden PAS Tok Guru Haji Hadi. Cuma perbezaan tu tak banyak. Saya melihat kepada persamaan di antara dua tokoh ini. Cuma di India, sebagaimana yang kalau kita tahu bagaimana manhaj pengajian Islam di India ni, kita akan tengok perbezaan dia ialah dia sampai sekarang dia menjaga keaslian bagaimana taklim itu disampaikan kepada anak murid dia. So kalau kita belajar di India ni, nama universiti, saya Jamiah Darul Ulum di India, nama universiti lah. Tapi kalau kita pergi sana, kita terkejut, apa betul ke universiti ni? Pondok. Dia pondok. Tapi nama dia, maksudnya dia belajar kitab. Dia belajar kitab, duduk macam pondok kat kita lah. Dan dia sistem dia baca kitab, daripada kitab-kitab. Ada yang habis, ada yang tak habis. Dia tumpu kepada pengajian saya lalui yang almarhum ayah saya lalui. Dia bermula dengan ilmu alat lah. Tahun 8 tahun. Tapi kita pergi sana tak masuk tahun 1 lah. Sebab kita dah belajar sini. Biasa kita masuk tahun 3, tahun 4. Duduk 5-6 tahun, kita habis lah. Cuma dia bermula dengan ilmu awal. Sebagaimana saya sebut tadi, kena ada ilmu alat untuk memahami Quran. Kemudian dia akan pergi kepada belajar tafsir. Kemudian belajar hadis. Belajar fiqh. 3 yang besar. Selepas ilmu alat tadi. Ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu. Selain daripada ilmu besar, ilmu tauhid. Ilmu tafsir ada 2 yang kami belajar. Pertama tafsir Jalalain. Itu mukaddimah tafsir Jalalain. Kita pun belajar ilmu tafsir di pondok, belajar tafsir Jalalain. Dan kita akan pergi kepada tafsir Al-Baydawi. Tafsir Baydawi. Mungkin banyak-banyak kita tafsir tu kita akan jumpa lah. Kehebatan tafsir Al-Baydawi. Tetapi tafsir Al-Baydawi ni bukan kemuncak. Dia di tahun 6. Tahun 6, tahun 7. Hujungnya adalah belajar hadis. Belajar kitab hadis, Sunan Sittah. Campur Syamil Tirmizi, beberapa buah kitab lain. Kita belajar secara berdepan dengan guru kita lah. Dapat sanad, dapat ijazah kan, sebagainya. Yang kita ini berbeza dengan pengajian di Mesir dan juga pengajian di Madinah. Ada perbezaan dia dan ada persamaan dia. Jadi yang saya nak sebut ialah bagaimana para ulama di India ni dia terkenal kerana mereka di dalam memahami Al-Quran, mereka mahir dalam ilmu hadis. Sebab peranan ilmu hadis dalam memahami Al-Quran. Sebab pentafsir pertama Al-Quran bukan orang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah di peringkat awal kitab-kitab tafsir dia panggil umdah. Kan ulama tafsir dia panggil umdatut tafasir. Tiang utama tafsir adalah tafsir Al-Imam At-Tabari. Tafsir Tabari. Kenapa? Kerana dia membawa tafsir Quran ni dengan tafsir Quran dengan Quran. Quran mentafsirkan Al-Quran sendiri. Maknanya ayat ni ditafsir, dalam memahami ayat ni kena faham ayat dalam surah lain. So dia gabung. Ayat ni adalah ringkasan kepada tafsiran dia dalam ayat lain. Macam ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Apa maksud siratal ladzina an'amta alaihim?
Allah Ta'ala ada sebut dalam ayat lain. Orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat, yang kita kata, ya Allah beri kami hidayat sebagaimana engkau beri hidayat kepada orang-orang terdahulu. Siapa orang-orang terdahulu tu? Orang-orang terdahulu tu yang telah engkau beri nikmat, an'amta alaihim tu, ditafsirkan dalam ayat lain. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Kemudian daripada tafsir Quran dengan Quran ni, dia lebih besar lagi ialah Quran ni ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tafsir pertama ulama-ulama dulu. Sebelum mari selepas pada itu tafsir lebih besar lagi. Selepas semua ulama kita faham bagaimana ayat Quran mentafsirkan Quran, hadis Nabi mentafsir Quran, mereka guna akal. Sebab wahyu ini diturunkan kepada manusia, dia tak cari tempat lain dah. Dia cari akal manusia. Siapa yang menggunakan akal lebih, dia akan dapat bahagian yang besar daripada Al-Quran. Siapa yang tak guna akal, dialah orang yang paling sedikit dapat Quran. Siapa yang akal dia malah nak guna, dia dapat bahagian dia masing-masing. Sebab itu satu lagi, tadi saya sebut bahawa Quran ni ibarat air hujan yang turun, kan? Hujan yang turun. Siapa yang ada bekas baik, banyaklah air hujan tu. Bumi jadi subur. Kita baca hadis Nabi, kan? Sungai, walaupun dia tak boleh tumbuh, tapi orang boleh ambil bekalan air daripada sungai. Yang paling teruk ialah padang pasir. Padang pasir, hujan turun, air tak lekat, tumbuhan tak boleh turun. Itu otak manusia yang bila turun Quran, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri, tak berbekas. Itulah bumi yang gersang. Setengah ulama kata, yang saya baru jumpa baca pun, menarik juga. Dia kata, di bumi yang subur, hujan turun, tanah subur, keluar pokok-pokok. Tapi tak semua orang yang baca Quran, memahami Quran, dia jadi baik. Sebagaimana pokok tadi bila tumbuh, ada pokok yang berbuah, ada pokok yang berduri dan beracun. Jadi dia belajar Quran, dia faham, tapi yang keluar daripada dia adalah sifat nifaq. Dia guna Quran untuk dunia dia. So, hati kena bersih. Kalau terima Quran, hati tak bersih, dia akan jadi ilmu Quran pun tak boleh dipakai. Ini gambaran yang kita faham. Daripada situlah saya nak sebut mengenai itulah para ulama di India, di dalam walaupun mereka terkena dengan ilmu hadis, mereka mak kita ni sebut kata ulama India pakar-pakar hadis. Hakikatnya mereka bukan hanya pakar hadis, tapi mereka juga adalah pakar Quran. Ada tafsir Quran mereka sendiri, dan bagaimana sejarah dia, mereka bangkit lawan penjajah di India dulu. Imam-imam yang semuanya adalah para mufassir, para mufassir yang mentafsirkan Alkitab Al-Quran. Dia, terima kasih. Masya Allah, itu secara ringkaslah. Kalau tuan-tuan pengunjung dan penonton nak tahu lebih lanjut, boleh tengok podcast daripada Ustaz Abu pernah cerita panjang tentang perjalanan siapa guru-guru yang pernah memberikan pengaruh dan meninggalkan kesan dan sebagainya. Itu boleh dengar dalam podcast PPU yang ada di YouTube kami. Okey, baik. Untuk yang seterusnya mungkin ini kita nak dengarlah mungkin perspektif atau pandangan Fadil Muhammad Ustaz tentang tafsir At-Tibyan, tafsir oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Walaupun tafsir ni bukanlah tafsir yang dikarang secara penulisan khusus oleh Tuan Guru, tetapi kita anggap ini adalah buah ilmu dan karya Tuan Guru yang kita salin daripada pengajian beliau selama 40 tahun. Saya ingat Tuan Guru Azifah agak lama juga, daripada sebelum jadi Menteri Besar lagi sehingga akhirnya. Dan semua ini adalah kesan-kesan yang meninggalkan sangat mendalam, kesan yang sangat mendalam kepada masyarakat kita. Mungkin Ustaz boleh ceritalah perspektif Ustaz sendiri, mungkin pengalaman bersama mengenali Tuan Guru secara dalam tempoh yang panjang ini, dan juga mungkin pemerhatian secara pemerhatian
pada Ustaz tentang Tuan Guru dan juga tafsir beliau, yang mungkin bagaimana kita nak meluaskan lagi dan mengkayakan lagi khazanah ilmu tafsir di bumi kita lah, khususnya untuk meningkatkan kesedaran kepahaman Islam masyarakat kita semua. Silakan Ustaz. Dalam kita memahami tafsir yang bermakna guru Haji Amlah di awal, kita kena memahami beberapa aspek. Ya. Pertama, saya nak sambung mengenai ilmu tafsir tadi. Jadi asas dalam mentafsirkan Quran ni ada dua. Pertama, tafsir bil ma'thur. Saya tengok ada belakang tadi, saya baca belakang Ada. dia tulis. Di belakang. Tuan-tuan boleh baca balik yang belakang. Itu yang saya nak sebut. Tafsir bil ma'thur, tafsir Quran dengan Quran dengan hadis, dan satu lagi tafsir berdasar pada ijtihad. Maksudnya dengan kefahaman yang lengkap oleh para ulama kita, mereka memahami Quran dan mereka mengeluarkan pandangan mereka, tapi semuanya adalah dengan tertib, dengan disiplin ilmu yang tinggi. Maka lahirlah ijtihad. Sebagaimana ilmu-ilmu lain berkembang dengan ijtihad para ulama kita. Tuan Guru ada satu manhaj dalam tafsir ni, dia lahir, dia panggil apa, lewat. Lewat. Iaitu selepas jatuhnya khilafah Islamiyah. Selepas jatuhnya kerajaan Islam Osmaniyah, khilafah Osmaniyah, maka umat Islam ni dia tak macam dulu. Dulu mereka hidup dalam sebuah negara, bukan negara khilafah, yang pemerintah, para ulama, masyarakatnya hidup dengan Al-Quran. So para ulama ni dia kira dia tambah je. Dia ada ilmu, dia tambah memahami Quran, tambah amalkan, tambah amalkan. Ijtihad mereka banyak kan. So anak murid belajar, dia dapat ilmu baru terus berkembang. Tetapi mereka, dan beza mereka adalah dia tak sama dengan zaman Nabi. Rasulullah SAW, para sahabat melalui dua peringkat. Pertama, peringkat Quran ditolak. 13 tahun pertama Quran ditolak oleh orang Mekah. Yang kedua adalah peringkat pembinaan. Bagaimana Nabi nak bina sahabat dia dengan Al-Quran. Itu peringkat di Madinah. Bila Rasulullah SAW, para sahabat dah bina negara, maka begitu panjang umur, 1000 tahun lebih umat Islam hidup dengan Al-Quran. Walaupun ada kerajaan sana sini jatuh, ada masalah turun naik dia, tetapi Islam itu berkembang dalam keadaan para pemerintah tak pergi ke lain. Dia hormat pada para ulama. Walaupun pelik pemerintah ni ada yang alim, ada yang tak alim, tapi mereka menghormati dan mereka tak sentuh Al-Quranul Karim, kecuali mereka tunduk pada Quranul Karim. Dengan lagi amal tak amal lah. Sehinggalah jatuh khilafah. Bila jatuh khilafah ni ulang, masyarakat ataupun umat Islam ni terumbang-ambing. Yang hanya ada pada mereka adalah para ulama yang berpegang dengan Al-Quran, supaya umat Islam ni tidak disesatkan oleh penjajah barat. Pemerintah telah jatuh, kuasa pemerintahan jatuh, khilafah. Negara kita pun sama. Sebelum khilafah Osmaniyah jatuh ni, negara kita dah di Melaka dan sebagai sejarah kita kan. Jadi umat Islam di akhir ni 100-200 tahun, kalau kita sebut, hidup dalam keadaan mereka terkapai-kapai. Kita nak buat macam mana hidup ni? Di atas kita yang memerintah kita penjajah, masalah. Sampai hari ni, kita tengok perang yang berlaku di Timur Tengah. Tadi Tok Guru ulas mengenai perang apa tadi? Iran mereka. Iran Israel. Iran Israel. Ada buku. saya tak sempat dengar tadi. Tapi tengok buku tu. Tapi kita dah perang Iran Israel ni dah kita ikuti secara live kan. Orang Arab, negara Arab ni terkapai-kapai. Dia kena tunggu sabda Amerika dulu. Dia kena tunggu firman Israel dulu, baru nak buat keputusan. Maksudnya mereka tak boleh hidup dengan diri sendiri. Mereka bergantung kepada kekuatan lain. Ini suasana yang berlaku dalam dunia Islam. Dan masyarakat kita terbelah.
Ada masyarakat yang faham, berjuang, berjihad. Ada yang tak faham, senyap, buat-buat tak tahu. Ini adalah satu suasana yang kemalangan, tragedi yang menimpa umat hari ini. Maka di tengah-tengah itulah lahir satu tafsir dengan manhaj baru yang dinamakan tafsir haraki. Boleh? Tafsir haraki ini adalah satu istilah yang lahir selepas jatuhnya khilafah Uthmaniyah. Dalam keadaan umat terkapai-kapai, iaitu para ulama sedar, sebahagian para ulama dia sedar bahawa Al-Quran ini mesti dihidupkan semula. Seolah-olah dia datang untuk menghidupkan roh yang sebahagiannya telah mati, roh umat Islam yang telah mati. Sebahagiannya sakit tenak, dia kena dibagi ubat. Sebahagiannya terkapai-kapai, sakit, tak boleh bergerak. Maka tugas para ulama inilah yang berusaha menghidupkan umat yang tengah hidup terkapai-kapai dijajah oleh penjajah ini. Dan para ulama ni memang daripada dulu mengambil sirah Nabi SAW. Dan tidak ada cara, kita sebut di awal tadi, tidak ada cara untuk membangkitkan umat ini kecuali dengan Al-Quranul Karim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Wahai Muhammad, demikianlah kami wahyukan kepada kamu ruh daripada kami, kata Allah. Allah Ta'ala sifatkan Al-Quran ni ruh. Maknanya Rasulullah ni wa wajadaka dhallan fahada. Kita baca surah Ad-Duha kan. Wahai Muhammad, dulu kami dapati kamu, Allah Ta'ala dapati kamu ni sesat. Bukanlah sesat Nabi sesat sebagaimana manusia sesat, tapi maknanya ma kunta tadri mal kitab wal iman. Engkau Muhammad terpaksa masuk Gua Hira. Kenapa? Kerana engkau tak tahu nak berjalan. Nak berjalan di kota Mekah, Nabi tak tahu. Nabi tak tahu wahyu, mal kitab, apa itu Al-Quran, walal iman. Nabi, engkau tak tahu wahai Muhammad apa itu iman. Sehinggalah kami turunkan wahyu. Wahyu ini roh yang menghidupkan kami. Maka Nabi orang pertama yang hidup dengan wahyu Quran, roh. Maka Nabi lah yang bertugas untuk memberikan roh ini kepada umat Nabi, umat dia. Begitulah umat hari ini. Jadi memasukkan umat ini, individunya, masyarakatnya, negaranya, pemerintahnya, ulama kita bertugas menggerakkan pemerintah, menggerakkan masyarakat melalui Al-Quran, dan mereka menulis tafsir. Dan tafsir inilah yang dinamakan oleh para ilmuwan kita selepas itu, ia adalah tafsir yang amat unik, berbeza dengan tafsir-tafsir sebelumnya. Yang para ulama dia tulis tafsir itu, masyarakat dia dah bersedia untuk mengamalkan Quran. Hari ini masyarakat yang sebahagiannya menghala ke barat, menghala ke timur, tak tahu nak ke mana. Quran ni mereka tak jauh di belakang. So datanglah para ulama untuk menghidupkan masyarakat, individu, negara ni dengan tafsir yang kita panggil tafsir Al-Haraki, iaitu mengajak memahami Quran dan kita bergerak dengan Quran. At-taharruk bil Quran, al-harakatu bil Quran, al-ihya, al-hayah bil Quran. Hidup dengan Quran, bergerak dengan Quran. Macam contoh kerajaan Kelantan, almarhum ayah. Ini saya nak sebut siapa ni mengenai kelebihan tafsir At-Tibyan. Bila almarhum ayah anda jadi Menteri Besar tahun 90, dia mengajar tafsir kan. Sebagaimana Ustaz sebut hadir tafsir kuliah dia. Apa yang dia bina untuk negeri Kelantan? Dia bina satu moto, membangun bersama Islam. Membangun bersama Islam tu maknanya membangun bersama Al-Quran. Dia mengajar Al-Quran di Dewan Zul, almarhum ayah anda, berpuluh tahun. Dan saya pun rasa mungkin 2 kali jugalah dia habis. 2 kali khatam. Memang daripada Masjid Besar Kota Baru tu. Masa saya kecil-kecil umur belasan, umur sekolah kebangsaan, sampailah balik belajar, sampailah meninggal dunia dah. Mengajar tafsir dia Zul. Bila dia jadi Menteri Besar, bagaimana dia melihat? Dia nak bina Kelantan membangun bersama Islam. Maknanya membangun bersama Al-Quran. Dihidupkan masyarakat untuk sentiasa buat semua dengan Quran. Bangun, tidur, makan, beristeri, beranak pinak dengan Al-Quran. Pergi cari rezeki pagi-pagi, balik petang dengan Al-Quran. Berkawan dengan Quran. Berekonomi dengan Quran. Semua dengan Quran. Akhir sekali masyarakat dia hidup dengan sedar bahawa
hidup aku 24 jam ni tak boleh kiblat lain kecuali kiblat Al-Quranul Karim. Inilah yang dimaksudkan dengan tafsir Al-Haraki. Cuma untuk sampai kepada tafsir Al-Haraki ni bukan calang-calang. Sebelum kita mengajar tafsir Haraki ni, kita panggil tafsir yang menghidupkan dengan Quran ni, kita kena alim dulu ilmu yang awal tadi. Ilmu baca Quran, ilmu memahami bagaimana Quran turun, memahami lafaz-lafaz Al-Quran, memahami kehendak asal tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, memahami ijtihad para ulama dulu-dulu. Bila faham ni, barulah kita ambil angle untuk menghidupkan masyarakat, mengajak masyarakat, mari kita hidup bersama Al-Quran. Nak sampai tu. Dan inilah kelebihan yang ada pada tafsir At-Tibyan. Apa yang ada pada At-Tibyan? Saya tulis ini sambil-sambil musafir tadi. Saya nak sebut 5 perkara. Cuba angkat sikit tafsir. Ini nama dia At-Tibyan kan. At-Tibyan ni ada kitab lain nama At-Tibyan. Cuma berkait dengan ulum tafsir. Ini tafsir. Pertama, sifat dia haraki. Tapi sebelum dia bersifat haraki, mengajak orang hidup dengan Quran dalam masyarakat kontemporari hari ini, dia kena fahami ilmu-ilmu terdahulu. Baik. Kita bawa contoh 2-3 contoh kalau sempat. Pertama, dalam Quran kita akan baca cerita mengenai golongan munafikin di kota Madinah. Orang munafik buat kacau, provokasi, macam-macam jenis. Kalau dalam kitab tafsir biasa, dia akan sebut peramai orang munafik Abdullah bin Ubay di kota Madinah. Perangai dia begini-begini. Tafsir Haraki mengajak kita memahami munafik hari ini. Siapa? Adakah Allah Ta'ala hanya nak sebut cerita orang munafik lawan Nabi? Jawapan dia tidak. Itu adalah cerita dulu, asas dia, bagaimana Nabi digempur oleh Yahudi dan munafik. Tapi adakah itu je kita nak faham? Tafsir Haraki mengajak kita memahami sifat-sifat munafik zaman Nabi itu ada tak sekarang? Jawapan dia ada. Contoh kedua, Fir'aun. Dalam Quran ni Yahudi dengan Nabi Musa AS dengan Fir'aun. Allah Ta'ala cerita banyak tempat. Surah Baqarah, surah ni cerita Nabi Musa bertemu masyarakat dengan orang Yahudi, bangsa dia, dengan Fir'aun. Adakah Quran hanya nak cerita Fir'aun? Zaman dulu, betapa orang Fir'aun dulu lawan Nabi Musa, akhir sekali Fir'aun ni dihumbarkan oleh Allah Ta'ala. Adakah situ? Jawapan dia tidak. Tafsir Al-Haraki dia bahawa lihatlah sifat-sifat Fir'aun yang ada pada Fir'aun dulu, ada tak pada pemerintah yang jadi Fir'aun hari ini. Kenapa? Itu cara tafsir Al-Haraki. Dia bawa kehidupan Fir'aun 1000-2000 tahun lepas dengan Fir'aun hari ini, berdasar kepada sifat yang sama. Lawan Al-Quran, lawan para ulama. Ini. Itu dalam bab politik, dalam bab pemerintahan. Dalam Al-Quran sebut mengenai iktisad, mengenai ekonomi. Nabi Shu'aib. Tak dengar dah. Boleh? Okey. Nabi Shu'aib datang kepada kaum dia Madian, Nabi Saleh, dengan ada isi-isi besar yang Allah Ta'ala mahu. Ada kerana syirik, ada kerana akhlak, ada kerana ekonomi. Baik, Allah Ta'ala cerita Nabi Shu'aib ke Nabi Saleh? Nabi Shu'aib ya. Wahai auful kaila wal mizan wala tabkhasun nas asy'ar. Wahai kaumku, timbang elok-elok, jangan berjual beli dengan cara menipu. Kan? Ini cerita dulu. Lalu mereka tak dengar, mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut mengenai riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minan nas. Ada ayat hujung tu, fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasul. Allah Ta'ala mengharamkan riba. Itu difahami. Tapi tafsir Al-Haraki ni dia bawa. Apa Allah Ta'ala sebut? Fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallah. Kalau kamu tak tinggalkan riba, maka Allah Ta'ala isyhar perang.
kepada siapa yang hidup dengan riba. Maka ulama tafsir nak beritahu, ulama haraki ni, para ulama haraki, dia nak beritahu, hari ini kita bukan hanya tak tinggalkan riba kehidupan kita, jangan pergi kepada bank riba, jangan beramal dengan usaha riba, bahkan kita diminta untuk memerangi orang yang mengamalkan riba, hidup dengan riba. Fa'danu biha, Allah Ta'ala perangi. Allah Ta'ala nak perangi macam mana? Melalui hamba dia yang beriman. Jadi kita diajak dalam dunia ekonomi moden hari ini, kita kena terkedepan. Umat Islam ke depan, memberi alternatif kepada ekonomi moden hari ini, bukan dengan riba. Kita perangi riba sebagaimana kita perangi rasuah. Ni orang barat perangi rasuah, kita perangi rasuah. Orang barat jaga riba, kita jaga riba juga. Sepatutnya rasuah kita lawan kerana Al-Quran, bukan kerana barat. Barat tu datang ke dia. Kemudian kita lawan rasuah kerana Al-Quran, kita lawan riba kerana Al-Quran. Kalau kita ikut barat, apa yang barat halalkan, kita halalkan. Yang barat halalkan, kita halalkan. Itu bukan ibadah. Walaupun kita lawan rasuah, tapi kerana barat, bukan ibadah. Ibadah adalah bila kita nampak, aku bergerak ni kerana arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam politik, dalam ekonomi, dalam semua sekali, diajak untuk memahami wakil hari ini. Itulah yang ada dalam tafsir At-Tibyan. Itu satu. Yang kedua, seperti yang mereka sebut tadi, kitab kita 15 juzuk kan? 15 jilid. 15 jilid, 15 juzuk tak. 30 juzuk Al-Quran, 15 jilid tafsir. Tebal tu, di depan kita. Berapa lama dia karang? Kalau masuk karang, dia mengajar kan? Mengajar kemudian ditulis balik oleh tim pustaka Permata Ummah. 40 tahun. Adakah sama ilmu Tok Guru masa dia umur 30 tahun dulu dengan umur sekarang 70 tahun lebih? Tak sama kan? So, kita boleh bayangkan bagaimana buku 15 jilid ni dikarang 40 tahun. Tok Guru bergerak daripada ilmu zaman muda, dicampur dengan pembacaan, dicampur dengan pengalaman hidup, pengalaman perjuangan, kita akan menghayati satu tafsir yang hebat. 40 tahun dia bergerak ilmu. Ini kelebihan dia. Dan ilmu ni saya tak dapat melalui almarhum ayah. Sekarang ni tak ada lagi usaha. Saya pun pening macam mana tafsir Tok Guru ni Aziz nak buat macam ni. Tak ada idea lagi saya. Tapi saya ingat kaset-kaset lama tu dah tak ada. Tak ada orang cuba kumpulkan. Permata Ummah datang pada saya gitu. Tanya, saya kata saya kena cari. Kena usaha lagi. InsyaAllah. Tapi saya kata tahniah kepada Permata Ummah kerana ada tim yang cukup komitmen dia mereka untuk disiplin tinggi untuk menyiapkan buku yang begitu hebat di hadapan kita. Jadi kelebihan At-Tibyan adalah dia dikarang melalui proses yang lama, iaitu selama 40 tahun. Yang kedua, dia ni ditulis ketika Tok Guru ada di hadapan. Tidak kata kaset ini Tok Guru dulu, Tok Guru telah meninggal dunia, anak murid tulis balik. Tak, ditulis semasa hayat Tok Guru. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diturun wahyu, apa sahabat buat? Nabi kata tulis Al-Quran. Jangan tulis hadis aku. So bila Al-Quran ditulis zaman Rasulullah, berapa orang sahabat yang boleh menulis, ditulis di hadapan Nabi. So Nabi boleh baiki, Nabi boleh betulkan. Nabi kata pisahkan Al-Quran daripada hadis. Hadis jangan tulis lagi. Kan kita ngaji hadis ni tulis kemudian kan. Ada berapa kerak je hadis ditulis. Itu pun disimpan. Supaya keaslian Al-Quran itu betul-betul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga proses tafsir ni 40 tahun. Mesti ada kaset yang tak jelas, kurang dipahami. Maka pada masa tu siapa nak rujuk? Adakah nak rujuk Ustaz Khalil? Tak perlu Ustaz Khalil. Nak rujuk siapa ustaz-ustaz anak murid dia? Tak. Kenapa? Tok Guru ada di hadapan. Tok Guru ini tak faham ni. Tok Guru tu jelaskan. So dia asli. Maknanya Tok Guru dia pantau satu persatu tafsir dia. Dan itu adalah kelebihan. Iaitu buku ini, kitab ini ditulis semasa hayat Tok Guru yang menjadi guru untuk dia membetulkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat tulis di hadapan dia Al-Quranul Karim. Itu lebih kurang analogi untuk mudah kita fahami kelebihan yang ada pada ni. Dan yang ketiga ni secara ringkasnya ialah
tidak ditulis oleh seorang. Dipantau oleh satu tim ya. Macam. Saya masih lagi mengajar kitab almarhum ayah. Khusyuk dalam solat kuliah subuh saya tu. Ya. Saya tak tahu ada dah orang ajar seperti, tapi saya ambil betul-betul dengan niat untuk sampai pahala pada almarhum ayah. Buku khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat ni sama. Pengajian kuliah ayah ditulis oleh anak murid dia. Saya ingat nama dia Bunyamin. Orang tidak orang Kelantan, dia tulis. So bila saya baca tiap-tiap minggu saya baca, ada kekurangan dia. Dan saya tak boleh nak tanya dah sebab tak jumpa penterjemahan. Tapi dia ditulis oleh seorang yang mungkin dia sendiri tak berapa jelas, tapi dia tak boleh nak bertanya. Kerana bukan tim. Dia seorang dia. Mungkin ada bantuan tapi tak ada. Macam buku ni saya tengok tadi ada beberapa nama. Yang maksudnya untuk jaga keaslian, tertib, Ketepatan. kitab ni dengan baik. Saya ucapkan tahniah kepada tim yang peminta tadi. Dan akhir sekali, ini kanak kia besar-besar. Dinamika seorang pentafsir, dinamika seorang tok guru, dia adalah Presiden Parti Islam sampai sekarang. Daripada dulu, dengan jawatan dia dalam termasuk parti politik PAS, berpuluh tahun. Cuba bayangkan pemikiran dia. Dia bukan hanya baca kitab, tapi selepas dia baca, dia mengajar. Lepas dia mengajar, keluar masjid, wartawan di hadapan. Tiap-tiap minggu wartawan bertanya mengenai isu semasa. Berapa lama? Berpuluh tahun. Dinamika seorang presiden, dia baca ilmu Al-Quran, dia tafsir, dia hidup dengan Al-Quran. Dia memahami. Ini adalah kelebihan yang ada. Yang ada pada seorang firman. Dan ia adalah jarang. Kita akan jumpa beberapa ulama yang sepertinya, tetapi dengan jawatan yang ada, pernah jadi menteri besar, kekal sebagai seorang presiden. Ini adalah, saya cuba tengok ulama-ulama semasa, mereka ulama alim, bergiat dalam gerakan Islam, tapi mereka tak sampai kepada jawatan-jawatan yang Kepimpinan praktik hukum Al-Quran ni sebagaimana yang ada pada Tok Guru Presiden PAS. Jadi hanya ada pada Tok Guru Haji Adi dan ada pada almarhum Tok Guru Ni Abdul Aziz yang berjawatan sama ada dalam sebuah gerakan Islam ataupun dalam kerajaan. Itulah di antara kelebihan. Jadi saya harap semoga dengan lahirnya tafsir At-Tibyan ini untuk kita, masyarakat di Malaysia akan tersebar, dibeli, ditelaah, dibaca dan diamalkan. Bukan hanya kita, bahkan di seluruh Nusantara ni akan sampai kitab ni, insyaAllah. Kita doakan. Saya sangat terima kasih banyak-banyak.